see-through mirror ni yang best dia. If you are honeymoon, yalah orang kata bila honeymoon ni pantang sentuh jadi. Pantang sentuh jadi kan. Bila hang duduk macam ni kan, you feel like eksklusif. Masa macam wah. And kalau hangpa mampu. Okay guys, morning. Lah pukul 9.27. Alhamdulillah aku diberi kesempatan untuk tengok bilik-bilik yang ada dekat Golden Sand Hotel ni. So jom ikut aku, kita pergi tengok bilik-bilik yang ada kat sini. Let's go. Okay guys, so this is a standard room. So kita tengok dekat dalam dia punya toilet dulu. Okay. Okay. So dalam toilet dia ada bathtub So yang aku tahu setiap bilik dia ada bathtub except for my room. Dia ada 3 jenis bilik je. 3 bilik je yang tak ada bathtub. Okay, shower. And then still ada toiletries and so on. Okay, still ada hair dryer. So nice. Standard room. Ada wardrobe and then coffee tea. Ada panas air. Very nice. So standard ini adalah 2 katil single. Okay, 2 katil single. So and the view is still you akan nampak Pekan Kuah. And then you will see Maha Tower. And the sea. So I think for standard room, okay lah kalau nak main untuk bercuti kan. So ada TV. And dia punya bilik memang spacious gila lah. Bayangkan. Aku boleh pusing sini lah. Very nice lah. Okay. Jom kita tengok bilik lain pula. Okay guys, now ini bilik Deluxe King. Sama macam bilik aku. Cumanya this one is lagi lawa lah. And this one bilik ni dia ada bathtub dia lah. So jom kita tengok dulu. So dia punya toilet. So like I said, dia ada bathtub dia. Ni shower. Okay. Toilet bowl biasalah. And then dia bagi segala orang kata apa, toiletries ni. So aku rasa nice sini. Yang ni this one much better lah. Okay. Dia kata tadi this floor dia orang tutup sebab nak pergi penuhkan yang bawah dulu. So still the same, ada iron board. Wih, ini lah yang best. Dia ada bathrobe kot. Kenapa aku tak ada? Okay. Ada coffee. I think dia ada juga mini fridge kan? See, ada. So bilik dia luas gila tau. Katil king. Okay, this one katil king. And I think this one lagi cantik siap. Lagi cantik. Okay, katil king. So kalau siapa nak main Langkawi, recommended especially kalau siapa nak stay kat Kuah. Boleh datang dekat Gold Sand. And then the view, view dia lagi cantik lah daripada view bilik aku. Cuma sekejap aku nak tengok yang mana boleh keluar. So ada tempat macam ni, cermin besar. Can we open this? Yes. Serious guys. This one lagi cantik, lagi lawa. Kau boleh nampak tu. Aku tunjuk. Boleh nampak tu. Maha Tower. Laut dia, awan dia, Kalau sini guys, kalau aku dapat, memang nice lah. Puas hati lah. And from here, dari sini aku rasa aku boleh terbang drone lah. Kan? So, bagi aku bilik dia ni, yang ni, cantik. Lawa. Mana nak tutup? Sekejap So bilik this one much better lah. Aku rasa cuba tengok kan. Kalau apa jadi aku rasa macam mana? You sleep here. Okay lah. And aku paling suka hotel ni sebab apa? Dia punya plug point dia 1, 2, kiri kanan. So kalau main dengan pasangan tak ada berebut lah. Untuk charging. Nice lah. Okay. So jom kita tengok bilik lain pula. So okay guys, so now ni adalah bilik family suites Family suites.
So kita tengok yang paling dekat lah. Ni toilet. So ni bahagian sinki dia tengah-tengah. So toilet kat sini. Okay, icing tau. Toilet bowl sini. So ada pintu dia. Dia ada bathtub. And then see-through mirror. So I think see-through mirror ni. So dia ada ni lah. Boleh tutup lah kan. Takkan bawa anak-anak pun nak tengok perempuan mandi kan. So ada bathtub dia. I think quite big. Aku rasa aku pun boleh masuk ni. Then shower pun ada. Don't worry. Atas. Macam biasalah. Toiletries. Okay. And then ada wardrobe ni. First wardrobe. Okay. Ada first wardrobe. So this one dia katil single. Okay. Katil single. And then ada TV kat sini. So and then this one katil king. Katil king. So I think parent boleh duduk sini. Anak-anak boleh stay sini lah. So the room is spacious So ada swan lah guys. Ada swan. Okay. So I think ni pun ada wardrobe dia. Satu lagi. Okay. And then bilik ni pun dia ada TV juga. And if you want privacy, okay, you boleh tutup dia punya bilik ni. Ni. Ni tolak tu. Tarik. So boleh tutup. Okay. And then what I like is, tengok daripada bilik ni, view from the window. Okay. View from the window. Boleh nampak. So ada 2 ekor elang kat situ. Aku tak boleh nak fly drone lah kalau macam tu. So still nampak Maha Tower juga. Okay. And then jom kita tengok. So bilik ni dia ada balcony yang besar. Okay. Balcony yang besar. So sekejap. Aku nak buka ni. So dia ada balcony yang besar. See, bila balcony besar, so dia pun boleh letaklah kursi. So ada kursi, supposedly hanya 2 kursi je. Ni maybe guest tambah. So you see for the view guys. So kalau main dengan family and anak dah besar, boleh harap, I think you should hampa kena pilih lah bilik yang macam ni. Very beautiful guys. Kau boleh nampak kuah ke masjid, ni jetty ke Pulau Tuba tu. Tu ada Baron Resort, Maha Tower, Sea. And kalau tak silap aku lah, sunset dia akan jatuh kat belah situ tau. Sunset. So if you guys duduk sini, you boleh watch the sunset just from the room. So boleh nampak agak dia punya yash-yash yang ada. I think this room is very nice lah. Very nice. Okay, untuk abang stay. Yang bawa family, anak pun dah besar-besar. So this one is recommended lah untuk abang stay. Ni lah. So katil dia single-single ni lah. Okay, so jom kita tengok bilik lain pula. Okay guys, so this is family room. Okay, nampak manjang. Okay, toilet, sinki dekat sini, toilet sebelah kanan ni. And then bathroom, ada bathtub, still see through mirror. So takkanlah nak mandi biar terbuka kan. Dah kalau ada anak-anak ke ikut dah family punya room kan. So jom kita tengok pula bilik dia. What a big mirror. And then dia ada, for the first room, okay, dia ada partition tau. So for the first ni, dia ada katil single 2. So the same, plug kiri dan kanan. Okay. TV kat sini satu. And then ni lah working desk lah kita panggil And then so ni ada partition tau. So this is a door. So kalau nak privacy boleh lah tutup pintu ni. So bila tutup, it will be another room. So boleh tutup. So bilik sana lain, bilik sini lain. Okay, if you want privacy lah. So yang tadi katil single-single. So this one is katil king. So I think this one is for parents. That one boleh bagi untuk anak-anak lah. Sini untuk parents lah. Okay, so still TV ada kat sini. Plug kiri kanan. Towel. So and the view. Okay, and the view.
you still can see the sea. Okay, cuma dah tak nampak Maha Tower, I think. Tak nampak. So, tak nampak Maha Tower. But still, you can enjoy the view. You nampak pulau-pulau kat situ. Memang nice lah. So guys, I think it's very nice to bring your family here. Sebab you bolehkan jadikan dia macam ni kan. Sini boleh jadi common area. You boleh duduk dengan anak korang. Kan? Boleh duduk sembang-sembang. Ataupun dekat sini nak buat common area pun boleh. Nak buat duduk sembang. Anak-anak boleh duduk atas katil. It's very nice and I like the concept. Very beautiful guys. So this one, family room ni is cheaper than yang tadi family suites tadi. Memang nice lah. Okay. And macam biasalah ada basic. Yang ni ada coffee tea for 4 person. Very nice. So dah aku suka sebab bilik dia panjang. Memang besar. Okay. So jom kita tengok bilik lain pula. Tengok berapa panjangnya ni. See, nampak aku besar kan. So kita jalan. So ini baru room yang pertama. Okay. So this is the second room. Baru aku sampai ujung dia guys. Boleh nampak tak berapa jauh, berapa panjangnya bilik ni. So it's like combining 2 rooms in 1 room. Okay. So I like the concept. Memang nice. Okay. Okay guys, this one is executive punya room. So very spacious and dia ada counter dia sendiri. So I think this one is nice lah. Nampak classy kan. Nampak dia lighting dia. Okay, so bilik ni still the same. Dia ada bathtub. Okay. What a spacious punya bathroom. Okay. Alright. Hi. And then ada I think makeup punya ni. And then what I like the most is see this TV now ada kat sini kan. Sekejap kita tengok. So the katil dia adalah katil single. Okay, katil single. And then macam biasalah dia ada towel dia. And then dekat wardrobe dia ada iron board, ada peti besi, macam biasalah. Okay, plug kiri kanan, that's what I like. And then suddenly mana main TV je ni? Actually dia punya TV ni boleh pusing-pusing lah. So if hampa tengah duduk kat belah sana, pusing TV belah sana. Kalau duduk nak tidur nak tengok TV, boleh tengok yang ni kat sini. So and then the view. Okay, balcony dia tak besar, so dia pun tak letak kursi lah. Still, I think the best lah, boleh nampak Maha Tower dengan lebih dekat. Memang nice kan. Aku memang fall in love lah dengan Gold Sand ni. Dia punya view tu, Allah Akbar, very nice. Cumanya kalau boleh, janganlah orang kata masa bulan puasa ni kan. Sebulan puasa kita tak berjalan sangat. Tutup balik. Okay. So dia ada 2 balcony, sini satu. And then from here satu. From here pun the same lah. Hampa boleh nampak Maha Tower tu. So I think executive room, 2 katil single, bilik yang spacious. So dia nampak classy and nice lah kan. Very nice. So jom kita tengok bilik lain pula. Okay guys, ni adalah sea view punya bilik. And mostly orang untuk honeymoon memang dia akan bagi bilik yang macam ni lah. So they will decorate this room untuk orang masuk lah. So kita tengok dulu dia punya toilet dia. Macam biasa sinki dekat tengah. Aku lebih suka konsep yang toilet dia sink daripada bilik mandi. Okay, so ni toilet dia. So ini bilik dia ada bathtub and still see-through mirror. So kalau honeymoon ni memang nice lah kan. Yang tahu je tahu. Okay, so and then ada table kat sini. Katil king. Katil king.
wardrobe, coffee atas tu boleh letak makanan, TV. Okay. And then dia ada satu working desk ke makeup punya ni, cermin yang besar. And then ini adalah view dia. So memang lebih eksklusif. You can see tu nampak Maha Tower dengan dekatnya. And then boleh nampak yang Kuala ni, Yash situ, pulau-pulau yang ada, JT, Eagle Square. Very nice lah. Sekejap, kalau aku ambil gambar macam ni nampak handsome tak? Oh, nampak macam handsome kan? Yeah. So, very nice. Kalau hampa main untuk honeymoon, I think this will be the best choice lah. Untuk hampa duduk, kan, duduk tani sambil sembang masa depan, kan, macam ni kan. Duduk sini kan, sembang masa depan. You sayang I tak? So, kalau my honeymoon, I think this should be your first choice. Ambil yang sea view punya. Okay, very nice. Aku tak boleh, aku memang fall in love gila lah dengan pemandangan macam ni. Kalau aku tahu aku ambil bilik macam ni tak apa. So that I can record the sunset. The sunset dia jatuh dekat belah situ. So you can see the Maha Tower and then the sunset. Oh, memang nice lah. Memang nice. Masuk nanti jangan terkejut beruk lah. Masuk-masuk tengok ada cermin. Okay. Very nice lah. Ini adalah space sikit. And then kalau apa selalu tanya kan, kiblat dia belah mana? Kalau macam dalam bilik aku, pun sama kat sini. Kiblat dia akan duduk dalam laci ni dengan sejadah. Okay. So, I think this should be my next trip lah bila aku honeymoon nanti. Kan, nampak macam best lah sikit sini. Okay, bilik ni memang agak besar guys. Memang besar lah, bukan agak besar. So, kalau nampak sini, aku kat sini. Okay. And then toilet duduk belah kiri aku, belah kanan. Okay, if you honeymoon, I think this should be lah your choice. Nampak kalau mandi bathtub, so nampak macam romantik-romantik sikit. So bila honeymoon ni, they will, orang kata apa, decorate this with flower and so on lah. So nampak aku So see-through mirror ni yang best dia. If you are honeymoon, yalah orang kata bila honeymoon ni, pantang sentuh jadi. Pantang sentuh jadi kan. So this should be your choice. Okay. So guys, aku berada di bilik yang the most expensive punya room yang ada dekat Gold Sand ni. Kalau hampa tengok bilik dia, is very nice. Okay, sekejap lagi aku akan tunjuk. No, I just enjoying the view. Okay, kalau hampa nampak ada chandelier kat sebelah situ. And it is very, very spacious and beautiful. Okay, dia ada 2 bilik. Okay, sini ada bilik 1, sana ada bilik 1. So, that one is master bedroom. So, you have a hall. Okay guys, as you can see, ni adalah dia punya hall. Okay. Ruang tamu dia lah. Ruang tamu. And dia ada sofa 3-to-1 set punya. And then tepi tu pun dia ada sofa lagi. And then this one is, I think this is a working desk lah. Working desk. Very classic. Okay, saya akan tunjuk dengan lebih dekat lagi. And then we have a dining punya area. And then we have kitchen. And aku tak mau beritahu harga lagi. Nanti dekat ujung aku akan habaq harga dia berapa. And dia ada 2 balcony. So balcony dekat hall ni 1. Balcony dalam master bedroom tu 1. So jom aku bawa hangpa. Okay guys, so jom aku nak bawa hangpa tour. Kita tengok apa yang ada. So this room is, jenis dia adalah platinum. Okay, so as you can see, tadi kita tengok dari jauh kan. So ada chandelier dia, sofa 3-to-1, TV. So very nice decoration So ada kitchen. Okay, and then ada dining area. Tu balcony. Balcony saya kita keluar. Kita tengok dalam dulu. And then working desk dia I like Pak. Okay, very nice. Ni, and then ada lagi sofa kat sini. Okay. Kalau hangpa boleh nampak, dia boleh nampak laut dia. Okay, the whole ni. Okay. And then this is the main room. Master room. So bagi aku bapak punya besar. Hangpa tengok dia punya katil tu, aku tak reti nak bagi katil apa. But very nice.
Okay, nampak. Sofa lagi. Okay, I like the decoration of this room. Okay, lampu dia. And then from this room kau boleh nampak tu Maha Tower. Okay, dia ada balcony satu lagi kat sini. Saya lagi aku bawa hampa keluar pergi tengok. So macam biasalah dia ada ni. And then this is what amazed me. Yang ni yang aku paling seronok sekali sebenarnya dalam bathroom dia. Apa tengok. Very nice guys. Nampak tak tu? Tu. Okay, that is a jacuzzi. Jacuzzi lah. Ada jacuzzi kat situ. And it's look very, very exclusive. So ada shaver punya mirror. Okay. Ni ada bathrobe, laundry. So nampak dia lain. Kalau bilik lain ya. So nampak this one a little bit kasar sikit. Warna gold. So nampak eksklusif lah. Ni jacuzzi dia. So aku lepas. Boleh aku boleh masuk. Very nice. So I think ini baru kita tengok bilik yang pertama, master bedroom. So kita tengok bilik yang biasa. Bilik dia satu lagi. Bilik biasa lah. So alang-alang kita duduk sini. Kita keluar lah dulu side. Kita tengok. Okay. So buka. Ada kunci. Ada kunci sini. So unlock dulu. And then we open the door. Tolak keluar ke tolak ke dalam? Tolak ke dalam. Tapi macam ni. So apa nampak tak? Okay, ni balcony dia. Nampak tu Maha Tower. Very nice lah guys. Okay. So jom kita masuk tengok bilik lain pula. Bukan bilik lain lah, bilik dia yang satu lagi. Because in this platinum ada dua bilik dia ada dua bilik. So move on to another room. So yang tadi hampa boleh nampak Maha Tower and the sea. Yang tu pun dia boleh nampak tu satu lagi balcony. Pisat lagi lah, yang tu last kita tunjuk. Okay, so berjalan. And then sampai ke next room. So still ada working desk, ada sofa, and ada katil single dua. Okay, katil single So from the room boleh nampak pemandangan kuah lah. Okay, pemandangan kuah. Okay, still ada TV. And then ada ni macam biasalah. Kat sini nampak cantik sikit. Tu. Nampak tu. Tu. Boleh nampak lagi jeti kuah apa semua tu. And then kita tengok dekat dia punya bathroom dia. Okay, ada bathtub, sinki, toilet bowl. Ni. So this one dia nampak macam biasalah, tapi dia punya design ni lain lah. Okay, lain. Very nice lah. Kalau aku mampu, aku pun nak teringin nak tidur macam ni kan. If I can lah kan. If doa-doakanlah aku kan. Very nice. Okay. So nak tahu harga dia berapa? Okay. Kalau hampa rasa berapa lah harga dengan yang eksklusif macam ni apa semua ni. Jom kita sembang harga dia dekat luar. Okay guys. Bila anda duduk macam ni kan, you feel like eksklusif. Masa macam wah. And kalau hampa mampu untuk duduk bilik platinum ni, bilik platinum dengan view yang macam ni, apa boleh nampak Maha Tower. And then you can see the Eagle Square, you can see the yacht. Okay, kapal layar dia orang. You can see the jetty, ada nampak jetty kat bawah ni. For the price, for one night is 3,800 for the price lah. So I think this is the most expensive room yang ada dekat Gold Sand Resort Kuah ni, Gold Sand Hotel Kuah ni. And I think it is worth it lah. Dia berbaloi lah kan. So kalau nampak dengan pemandangan, dengan bilik yang luar, facilities yang ada, I think kalau you mampu, why not? Kalau you mampu duduk. Okay. So jom. So okay guys, malam
Aku hanya tunjukkan hampa dia punya rooftop kan. So kali ni kita nak masuk tengok Dewan Tun Shah. So kalau siapa nak buat orang kata apa, event apa semua boleh buat lah kat sini. So and dia ada surau surau lelaki, surau perempuan, flower. Okay, design, ada toilet. While you are having function dekat sini or IT ke kan, so you can see the view, boleh nampak So aku rasa this hotel memang berbaloi lah for you guys to stay, sebab memang boleh nampak Pekan Koh and you can see the Maha Tower clearly. Before this kan aku duduk kat hotel yang bawah tu kan, so now dah ada building kat belakang, so dah tak nampak. So kalau siapa nak stay, aku very recommended untuk hampa duduk dekat sini lah. Very nice. Sini boleh, and then duduk sini sambil hidang tea ke apa. Same view dia. So ni maybe belum siap lagi kot. Review dia memang bagi aku very nice lah. Okay, nampak eksklusif. So anyone yang nak buat event, especially orang lelang kawi, boleh contact dengan Gold Sand untuk book Dewan Tun Shah ni. Baru perasan dia ada sekali dengan macam, I think karaoke room lah ni karaoke room. Boleh duduk ramai-ramai set karaoke. So very nice lah. Happy lah tahun ni.